terakhir dan salam pada follower. Boy Syam Minahaya ada buat road ride untuk follow Boy Syam. Untuk ke mana? Daripada HQ Syambudiki ke Kuala Selangor, Mi Bandung terbaik man. So kita tengok dan sambil itu kita akan buat rolling shoot. Jom layan. 2, 3, 4 machando la cata forman alboroto. 1, 2, 3, 4 salte. ¿Qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4 machando la cata forman alboroto. 1, 2, 3, 4 salte. ¿Qué va pasando mi combo? Ella sin ropa, flota en la tropa, bulúa que se trúa, como champán en copa. Si se pone la bota, la nota te explota. Dale un travesito que solita se azota. Se toca boa, te aprieta como boa. Sube eso de parte, te sabe a pocoa. Ella anda con un combo que dice que va todo eso lo vemos ahora. Ahora 1, 2, 3, 4 marchando. Mi combo forma un alboroto. 1, 2, 3, 4 salte. ¿Qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4 marchando. La carta forman alboroto. 1, 2, 3, 4. ¿Qué va pasando? 3, 4 marchando. La carta forman alboroto. 1, 2, 3, 4 salte. ¿Qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4 marchando. La carta forman alboroto. Salam terakhir dan salam pada follower. Boy Syam Minahaya bersama tim ride sampai ke Mi Udang, Kuala Selangor. So semua pun dah siap makan dah kan. So kita temu bual macam mana diorang syok tak syok kan, ride bersama Syambudiki, tim Syambudiki semua kat sini. So kita temu ramah diorang. Jom. Ni Abang Azmi kita ngakak macam mana pertama kali? Okey, alhamdulillah. Terima kasih Bos Syam boleh kawan. Ramah kawan, ramah sahabat. Ya. Yeah. Jauh pengalaman, luas pandangan. Okay. Yang satu lagi mati tinggal. Jangan ramai musuh. Betul. Ya, jangan ramai musuh. So, lepas ni kita akan buat ride lagi next ke tempat lain lagi. So, nanti kita akan bagi tahulah balik. Okay, dalam grup Boleh Bos Syam. Okey, right. Jom kita pergi kat ni jap. Apa lagi? Wan Zaid, macam mana? Right, pergi Mi Udang Kuala Selangor. Oh, rasa meriah. Meriah walaupun hujan. Tapi dapat rasa lah dia punya meriah tu sebab kita ramai kan. So, Abang Zaid ni merupakan antara salah satu yang join selalu kita. So macam mana okey semua Okey, harap nanti lain kali kita buat lagi lah. Next level kita pergi lagi. Ni abang macam mana bang? Okey. Bagus, seronok. Seronok Best lah. Best jumpa member. Abang ni tak banyak cakap tapi dia pemalu orang dia. So terima kasih bang join. Okay, sama-sama. Seronok lah. Seronok apa lagi? Seronok Okey. Dia dia satu ayat bang. Beronok-ronok. What? Tu kita bercakap dengan ni pula. Ni akak kita ni. Sini kak. Sini. Macam mana kak ride kali ni okey semua
Okey, alhamdulillah seronok sangat. Terima kasih sebab invite. Selepas PKP mungkin kita Syam Bodikit tak banyak buat ride. Kali ini kita akan buat ride lebih banyak lagi lah, mengeratkan silaturahim, betul tak? Okey, betul. Okey, right. Kita tanya ni. Okey. Macam mana join ride bersama Syam Bodikit? Oh ni so far alhamdulillah mantap. Ya. Mantap. Boleh kenal memang baru kereta-kereta semua monster. Ya. So pada korang kat sana yang kereta standard ke apa ke, nak dapatkan idea ke, join Bosham okey je semua kan. So walaupun tak bukan Ford, Hilux ke, D-Max ke, boleh join, tak ada hal. Tak select Tak select. Really? Ya, kita ramaikan kawan dan idea kita share sama-sama lah. So kita panggil business network. Masing-masing dalam tim ni kita ada banyak yang bidang. So kita akan collaboration, tengok macam mana nanti kan. So apa-apa pun pancarkan aura bersama Syam Bodikit.